Kak Vida, ada sesiapa yang nak volunteer usus dia? Mai sini. Kak Vida tolong cucikan. Boleh keluarkan usus ni kakak? Kalau usus ni kita boleh keluarkan, hantar kat lobi, dah lama kita buat. Betul? Baju ni kalau dah 3 hari busuk, kau nak pakai lagi? Basuh kat mana? Mesin basuh kan? Okey. Usus boleh keluarkan masuk mesin basuh. Jadi cara dia macam mana? Allah dah jadikan tongkat sakti dalam pasu. As-Sabir, penawar segala penyakit. Ada dalam Sunnah Abu Daud menyebut dia adalah penawar. Jadi gunakan. Bahasa Arab dia As-Sabir kakak. Bahasa orang putih dia aloe vera. Orang Jawa cakap lidah boyo. Okey? Okey, ini contoh usus kanak-kanak tadi. Yang ini usus kau yang dah makan macam-macam je. Apa yang kau tak makan? Ialah batu dengan kayu je. Semua. Bahan pengawet, bahan perasa, bahan pewarna. Macam inilah. Nasi ayam, nasi lemak, nasi biryani, ayam masak kicap, kari kepala ikan, kari kambing 40 hari. Inilah usus kau. Kalau Kak Vida 46 tahun macam ni usus Kak Vida. Apa yang Kak Vida tak makan? Siapa yang umur lebih daripada Kak Vida? 60. Kak Shima mengaku. Yang muda daripada Kak Vida mungkin lagi gelap pada ni. Kan ada kan? Cuma kita tak nampak je. Kalau perut kita transparent, kita nak makan lagi. Hitam weh. Tak nak aku makan. Betul? Okey, kita rasa macam kita nak buang air besar. Sebab tak berak dah ni. Sembelit. Kita minum air masak banyak-banyak. Kata nenek Kak Vida minum air masak banyak-banyak, berak nanti. Itu semua berdoa. Dongeng je. Tak jadi air masak ni langsung tak jadi. Okey? Aloe vera, dia ada saponin. Sabun semula jadi. Hari ni awak makan nasi biryani, nampak? Dia cuci. Awak makan kari ayam, dia cuci. Awak makan apa saja, tak kisah. Istilah melantak tu ada sebenarnya. Sebab kita suka makan kan? Tapi berpada-pada. Sebab kita ada benda yang kita boleh bersihkan. Nampak? Bila dah cuci, nampak? Esok makan lagi tak? Tak, Kak Vida saya dah nak mati esok tak makan. 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 Dia tak sangkut. Kenapa tak sangkut? Sebab dah bersih dan dilindungi. Dah bersih dah. Aloe vera tadi ada sifat saponin. Sabun semula jadi. Yang Allah jadikan memang tujuan dia mencuci dan melindungi. Ini usus awak. Ini usus isteri atau suami awak yang awak tak bagi minum. Tak bagi minum. Tak bagi minum sebab kedekut. Sayang duit. Minum seorang-seorang. Kita balikkan. Dia masak, dia makan. Isteri masak, suami makan. Makan. Yang saya dah masak, yang tak makan nanti kecil hati. Makan. Jadi ni usus suami, ni usus kau. Sian tak suami, tak apa. Suami pergi dulu, jium kata dia. Jadi jangan macam tu. Bagi aloe vera ni semua orang minum. Daripada kanak-kanak, anak, sikit tak apa. Yang penting hari. Nampak? Tepuk tangan sikit. Best tak aloe vera kita? Sangat best. Tu cara dia jaga usus kita. Boleh closing VIP? VIP kita tadi prospek kita jadi macam mana? Daripada belakang sana dia ngesot terus pergi depan. Itu teknik dia nak buat demo. Body language, cakap dengan jelas. Ada fakta, ada huraian. Ini buat demo minum aloe vera gel ni bagus untuk usus. Nanti berak, nanti kecil manis semua hilang Kak. Tak jadi.